Perkenalan. Penubuhan Malaysia merupakan satu peristiwa penting dalam lipatan sejarah negara yang membawa perubahan besar kepada struktur politik, ekonomi dan sosial di rantau Asia Tenggara. Secara rasmi, Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1993 melalui penggabungan 4 entiti iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, dahulu dikenali sebagai Borneo Utara, Sarawak dan Singapura. Pembentukan persekutuan baru ini adalah hasil daripada rundingan dan persetujuan yang dicapai oleh pemimpin-pemimpin tempatan serta pihak British yang ketika itu masih menguasai beberapa wilayah di Tenggara. Peristiwa ini menandakan satu langkah strategik dalam usaha mencapai kemerdekaan penuh bagi negara-negara Borneo serta memperkukuhkan kedudukan politik dan keselamatan serantau ketika era Perang Dingin memuncak. Gagasan penubuhan Malaysia mula ditengahkan oleh Perdana Menteri pertama Persekutuan Tanah Melayu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam satu ucapan bersejarah pada 27 Mei 1991 di Singapura. Dalam ucapan tersebut, beliau mencanangkan pembentukan sebuah negara baharu yang melibatkan penggabungan Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Canangkan ini bukanlah dibuat secara tergesa-gesa, sebaliknya saya tak jumpa ni. Sebaliknya. Hilang. Ada. Astagfirullahaladzim. Sebaliknya berasaskan kepada keperluan untuk mengimbangkan kompensasi kaum, memperkukuhkan ekonomi serantau dan menghalang pengaruh ideologi komunis yang semakin menular ketika itu, terutamanya di Singapura. Di samping itu, cadangan ini juga dilihat sebagai usaha maafkan saya, doktor. Di samping itu, cadangan ini juga dilihat sebagai usaha untuk mempercepatkan proses dekolonialisasi bagi negeri-negeri Borneo yang masih di bawah kekuatan British. Namun, rancangan ini bukan sahaja menerima pelbagai reaksi dalam negara, bahkan turut mendapat tantangan daripada negara luar. Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soekarno melancarkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia yang baru ditubuhkan kerana menganggap pembentukan Malaysia sebagai satu bentuk penjajahan baru oleh British. Filipina pula menuntut hak ke atas Sabah berdasarkan dakwaan sejarah yang mengaitkan dengan warisan Kesultanan Melaka Sulu. Di peringkat tempatan pula, sebahagian penduduk di Sabah dan Sarawak menyuarakan kebimbangan terhadap kemungkinan kehilangan autonomi dan identiti wilayah mereka apabila menyertai sebuah persekutuan yang lebih besar. Oleh itu, memastikan pandangan dan suara rakyat tempatan didengari, pihak British dan Persekutuan Tanah Melayu telah menubuhkan Surat-Edaran Colbert pada tahun 1962. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana sokongan penduduk Sabah dan Sarawak terhadap cadangan pembentukan perubahan Malaysia. Laporan Suruhanjaya Colbert menunjukkan bahawa berjuta rakyat di kedua-dua wilayah tersebut menyokong gagasan Malaysia, namun dengan beberapa syarat yang menjamin hak dan keistimewaan mereka. Maka satu jawatan kuasa khas dikenali sebagai jawatan kuasa antara kerajaan Intergovernmental Combat telah dibentuk bagi merangka pembelakangan serta menyediakan syarat-syarat khas bagi Sabah dan Sarawak. Ini termasuk hak berkenaan bahasa, agama, imigresen dan pentadbiran negeri yang perlu dihormati oleh kerajaan persekutuan. Hasil rundingan ini telah membawa kepada pendatangan perjanjian Malaysia pada 9 Julai 1963 dan lanjut antara wakil-wakil daerah Tanah Melayu, United Kingdom, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura. Tarikh rasmi pembentukan Malaysia sepatutnya berlangsung pada 31 Ogos 1963, bersama ulang tahun kemerdekaan Tanah Melayu yang ke-6. Namun, disebabkan batasan antarabangsa serta keperluan bagi pertumbuhan masa-masa pemersatu, menjadikan kajian lanjut di Sabah dan Sarawak. Tarikh tersebut ditangguhkan pada 16 September 1963. Pada hari tersebut, satu majlis rasmi telah diadakan serentak di Kuala Lumpur, Kuching. Semua ada. Menandakan permulaan era baharu bagi sebuah negara berdaulat yang dikenali sebagai Malaysia. Bendera Malaysia dinaikkan buat pertama kalinya dengan 14 jalur melambangkan pernyataan ke-4 wilayah dalam persekutuan baharu ini.
Perubahan Malaysia merupakan membawa impak besar terhadap pembentukan negara dan pembangunan rakyat. Ia memperlihatkan kerajaan satu strategi tak politik yang menyatukan Malaysia sebagai latar belakang etnik dan budaya di bawah satu sistem pentadbiran. Dalam konteks sejarah, perubahan Malaysia juga menjadi satu titik tolak penting dalam pembentukan kesatuan politik serantau, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara dalam kalangan negara-negara berbahagian yang lain. Maka tidak hairanlah tanggal 16 September kami kini disebut sebagai Hari Malaysia, satu hari keramat yang memperingati asas perubahan negara yang kita warisi hari ini. Cabaran luaran semasa perubahan Malaysia, konfrontasi Indonesia. Penubuhan Malaysia 16 September 1943 merupakan satu langkah besar dalam sejarah Rantau Asia Tenggara. Namun, ia tidak berjalan lancar kerana menerima tentangan hebat daripada Indonesia. Presiden Soekarno melihat Malaysia sebagai sebuah projek yang direka oleh British untuk terus mengekalkan pengaruh mereka di rantau ini, sekaligus menghalang usaha Indonesia menjadi kuasa utama di Asia Tenggara. Sebagai reaksi, Soekarno mengisytiharkan konfrontasi terhadap Malaysia dengan slogan Gayam Malaysia yang menggambarkan betapa tegas dia penolakan Indonesia terhadap pembentukan negara baru itu. Konfrontasi ini bukan sekadar perang kata-kata atau diplomasi, tetapi ia melibatkan tindakan ketenteraan secara langsung. Indonesia melancarkan operasi gerila dan sabotaj pada Sabah dan Sarawak, terutama di kawasan-kawasan yang baru bergabung dengan Malaysia. Serangan-serangan ini bertujuan untuk melemahkan kestabilan politik dan keselamatan Malaysia di kawasan timur yang masih rapuh selepas penjajahan. Sementara itu, propaganda daripada pro-Indonesia seperti Harian Rakyat digunakan untuk menanamkan sentimen anti-Malaysia dalam kalangan rakyat Indonesia dan mencipta gambaran Malaysia sebagai alat British dalam mengekalkan pengaruh neokolonial. Malaysia yang ketika itu masih baru dalam hal pentadbiran berdaulat menghadapi cabaran besar dalam pertahanan wilayahnya, dan Malaysia berkurang pengalaman dan sumber. Oleh itu, sokongan ketenteraan dari Britain dan Australia sangat penting. Britain dan Australia menjalankan operasi rasis sebagai operasi karet di sepanjang Kalimantan untuk menghalang kebaraan tentera Indonesia. Bantuan ini sahaja membantu dari segi ketenteraan, malah memberikan Malaysia legitimasi politik dan moral di peringkat antarabangsa. Penolakan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia juga didorong oleh ideologi radikal Soekarno dan anti-imperialis. Beliau percaya pembentukan Malaysia adalah ancaman kepada cita-cita pembentukan Indonesia Raya yang mengakui sebagai besar Asia Tenggara dalam konteks perang dingin konfrontasi. Konfrontasi ini turut menggambarkan pertarungan Indonesia antara kuasa barat yang disokong oleh Malaysia dan Indonesia pada masa itu menerima sokongan dari blok komunis. Oleh sebab itu, konflik ini bukan sahaja berkaitan dengan sepadan wilayah, tetapi turut melibatkan persaingan ideologi dan geopolitik yang lebih besar. Walau mendapat tekanan yang hebat, Malaysia percaya mengekalkan kedaulatan kerana kepimpinan yang cekap dan kerjasama erat dengan negara Commonwealth. Diplomasi Malaysia turut berjaya menarik perhatian dan sokongan antarabangsa, terutamanya dari Amerika Syarikat, yang melihat pembentukan Malaysia sebagai satu langkah penting untuk mengengkang pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Sikap pragmatik ini akhirnya membantu Malaysia menyeimbangkan antara cabaran dan ketenteraan dan politik. Konfrontasi berakhir selepas kejatuhan Soekarno yang mengambil masa oleh Soeharto pada 1996. Soeharto mengambil pendekatan yang lebih diplomatik dan pragmatik dalam hubungan luar negara. Perjanjian Bangkok dan yang ditandatangani pada tahun itu menandakan berakhirnya Indonesia dan membuka jalan untuk menghubungkan damai antara Malaysia dan Indonesia. Kejayaan Malaysia mengekalkan kedaulatan di tengah-tengah cabaran ini bukan sahaja membuktikan kekuatan politik dan kekuatan negara, tetapi juga kemudian dalam diplomasi antarabangsa. Melalui kajian pelbagai sumber primer seperti kuasa Soekarno, laporan-laporan ketenteraan dalam bahan propaganda berikutnya, kita dapat memahami bahawa konfrontasi Indonesia-Malaysia bukan sahaja konflik biasa, tetapi satu peristiwa yang kompleks melibatkan aspek ketenteraan, ideologi dan diplomasi. Kejayaan Malaysia menghadapi cabaran ini menjadi titik penting dalam sejarah negara yang menandakan kebangkitan sebagai sebuah negara yang kukuh dan dihormati di peringkat serantau. Cabaran luaran semasa perubahan Malaysia, tuntutan Filipina terhadap Sabah. Perubahan Malaysia pada tahun 1993 menghadapi pelbagai cabaran luaran yang menguji kekuatan politik dan diplomasi negara baru ini. Salah satu cabaran yang paling ketara dalam berlarutan adalah tuntutan Filipina terhadap wilayah Sabah. Tuntutan ini bukan sahaja mencetuskan ketentangan diplomatik, tetapi juga menguji kestabilan keselamatan dan integriti kedaulatan Malaysia ketika negara itu sedang berusaha mengukuhkan diri di atas batu masa. Asal usul tuntutan Filipina terhadap Sabah berkait rapat dengan perjanjian 1878 antara Kesultanan Sulu dan British. Filipina mendakwa bahawa perjanjian itu hanya berupa
berupa penyewaan Sabah kepada British dan bukannya penyerahan hak milik sepenuhnya. Oleh sebab itu, Filipina menganggap Sabah sebagai wilayah yang masih di bawah berkedaulatan Kesultanan Suhu yang kini dimiliki oleh negara mereka. Malaysia pula menolak tuntutan ini dengan hujah yang bahawa Sabah telah menjadi sebahagian daripada jajahan British secara sah, dan selepas kemerdekaan, Sabah adalah sebahagian daripada Malaysia yang sah di sisi undang-undang antarabangsa. Cabaran utama yang dihadapi Malaysia ketika itu adalah bagaimana untuk mengikis tuntutan ini di peringkat antarabangsa tanpa mencetuskan konflik terbuka dengan Filipina. Tuntutan wilayah ini biasanya akan dibawa kepada konflik senjata atau sekurang-kurangnya ketegangan diplomatik di situ. Oleh itu, Malaysia menggambarkan pendekatan diplomasi yang berhati-hati dan berterusan bagi memastikan perikatan antarabangsa terhadap kawasan Sabah. Antaranya, Malaysia mengambil inisiatif membawa isu ini ke Forum Pertumbuhan masa-masa bersatu PBB untuk mendapatkan sokongan serta perikatan yang lebih jelas. Pada masa sama, Malaysia berisiko kehilangan sokongan atau bahkan campur tangan dari kuasa-kuasa lain berminat dalam jurupolitik Asia Tenggara. Dalam konteks perang dingin, kestabilan di Asia Tenggara menjadi sangat penting penduduk kuasa Barat dan Timur. Filipina sebagai negara rapat dengan Amerika Syarikat menjadikan tuntutan Sabah sebagai peringkat sebagai dari strategi politiknya. Malaysia perlu berhati-hati supaya isu ini tidak menjadi medan pertempuran ideologi antara kuasa besar. Selain cabaran diplomatik, Malaysia juga mengukuhkan kedudukan Sabah dari segi keselamatan dari sosial. Ancaman dari Filipina bukan sahaja bentuk tuntutan diplomatik, tetapi juga usaha menyambai pengaruh politik dalam sosial dalam kalangan Sabah yang bagi hubungan sejarah dan dengan Kesultanan Sulu. Terdapat cubaan daripada Filipina untuk mengukuhkan tuntutan yang menyebarkan propaganda yang mempersoalkan kesetaraan penduduk tempatan terhadap Malaysia. Ini menimbulkan cabaran yang memastikan kestabilan Malaysia di Sabah ketika itu berbeza identiti dan nasionalnya. Untuk mengatasi cabaran ini, Malaysia meningkatkan kehadiran keselamatan di Sabah dan melaksanakan pelbagai program pembangunan ekonomi serta sosial bagi mengukuhkan sokongan penduduk terhadap Malaysia. Pendekatan ini terbukti penting kerana ia bukan sahaja menggunakan pengaruh asing tetapi juga meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Sabah, sekaligus mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam mempertahankan wilayah tersebut. Sokongan kepada Malaysia turut diperkuatkan oleh laporan Suruhanjaya Kuala yang ditubuhkan untuk menilai pendapat rakyat Sabah dan Sarawak mendai penubuhan Malaysia. Suruhanjaya ini mendapati majoriti penduduk penyokong pembentukan Malaysia yang kemudiannya menjadi bukti penting dalam menangkis tuntutan Filipina di peringkat antarabangsa. Laporan ini membantu Malaysia melampaikan perkataan PBB yang mengesahkan kesahihan pengagumuan Sabah ke dalam Malaysia. Isu tuntutan Filipina terhadap Sabah juga menjadi fokus perdebatan undang-undang antarabangsa. Malaysia menegaskan bahawa hak kedaulatan yang diperolehi melalui penjajahan British dan kemerdekaan adalah sah dan tidak boleh diganggu oleh tuntutan pihak ketiga. Ini menunjukkan bahawa cabaran ini bukan hanya bersifat politik atau ketenteraan, tapi turut melibatkan dimensi undang-undang yang memerlukan kesefahaman dalam dan bukti kukuh untuk mempertahankan hak negara. Cabaran Singapura terhadap perubahan Malaysia. Reaksi Singapura terhadap cabaran perubahan Malaysia mencerminkan kompleksiti politik dan ekonomi yang sedang dihadapi Republik tersebut pada awal 1960-an. Walaupun secara rasmi Singapura akhirnya bersetuju untuk menyertai Malaysia pada 1983, proses ke arah piatuan itu tidak berlaku dengan semudah dan tanpa tantangan, baik daripada mahu peluang kepimpinan negara pulau tersebut. Pada dasarnya, penyertaan Singapura adalah hasil kompromi antara hasrat untuk melindungi kestabilan ekonomi dan politiknya, dengan harapan bahawa penyatuan dapat membuka peluang pasaran yang lebih luas, khususnya di tanah Melayu dan Borneo. Ekonomi Singapura pada tahun 1960-an berada dalam keadaan tidak stabil. Populasi yang semakin meningkat menyebabkan tekanan terhadap infrastruktur dan besaran pekerjaan dalam masa yang sama. Model ekonomi interotopat yang menjadi tulang belakang Singapura mula merosot. Kemerosotan ini berpunca dari perbuatan strategi perdagangan negara-negara jiran, khususnya Malaysia dan Indonesia, dan mula memfokuskan perdagangan ini dan mengurangkan kepatuhan kepada perlawanan Singapura. Keadaan ini menimbulkan kerasan dan kalangan pemimpin parti tindakan PAP yang melihat piatuan sebagai cara untuk memulihkan ekonomi dan mengurangi akses kepada pasaran Malaysia serta mengekalkan kedudukan Malaysia Singapura sebagai pusat serantau. Namun, bukan semua pihak di Singapura bersetuju dengan penyatuan barisan sosialis menentang keras idea tersebut, dengan alasan bahawa perkembangan itu hanyalah teknik untuk menindas gerakan kiri dan melemahkan suara yang marahin. Mereka juga mendakwa bahawa konsep Malaysia merupakan satu bentuk penjajahan baharu yang dikatai oleh kaum elit Melayu dari tanah Melayu dari British.
Terdapat juga pendidikan bahawa kepenyataan dalam Malaysia akan mengancam autonomi Singapura, terutamanya dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Di pihak kerajaan, Persekutuan Tanah Melayu pula terdapat juga keraguan terhadap kepenyataan Singapura. Tunku Abdul Rahman khawatir terhadap demografi pulau yang majoriti terdiri daripada penduduk Cina. Penyatuan akan mengubah komposisi kaum di peringkat nasional dan berpotensi menjejaskan kestabilan politik. Walau bagaimanapun, rundingan akhirnya mencapai persetujuan kompromi dengan syarat-syarat tertentu, termasuk jaminan terhadap kekuasaan autonomi Singapura dalam bidang pendidikan dan buruh, serta pengagihan hasil cukai itu. Dalam tempoh menjelang penyatuan, wujud juga ketenangan antara pemimpin Singapura dan Tanah Melayu. Kempen Malaysia yang dibawa oleh Lee Kuan Yew menimbulkan rasa tidak senang dalam pandangan pemimpin UMNO yang berpegang pada prinsip keseimbangan Melayu. Isu ini mencetuskan perselisihan ideologi yang akhirnya menyumbang kepada keputusan ini untuk memisahkan Singapura dan Malaysia pada tahun 1965. Secara keseluruhannya, reaksi Singapura terhadap perubahan Malaysia memperlihatkan kemungkinan antara keperluan ekonomi mempertimbangkan keselamatan ekonomi dan realiti sosial yang kompleks. Penyertaan Singapura merupakan satu langkah strategik tetapi juga berisiko yang akhirnya gagal mengekalkan kestabilan hubungan antara dua entiti tersebut dalam jangka panjang. Cabaran wilayah Borneo terhadap perubahan Malaysia. Reaksi wilayah Borneo iaitu Sarawak, Sabah ketika itu dikenali sebagai Borneo Utara dan Brunei terhadap cenderungan perubahan Malaysia sangat pelbagai dan penuh dengan kebimbangan yang berasaskan kepada faktor politik, ekonomi dan sosial itu sendiri. Walau akhirnya Sarawak dan Sabah pindah ke Persekutuan Malaysia, proses ke arah penyataan itu penuh dengan penentangan, kebimbangan tentang perubahan sebenarnya serta tekanan dari kuasa luar dan dalam. Salah satu faktor utama yang membentuk reaksi di Borneo ialah tahap pembangunan politik yang agak rendah berbanding Tanah Melayu. Pada awal 1960-an, kesedaran politik dalam kalangan rakyat tempatan yang masih terhad, manakala struktur pentadbiran masih banyak dipengaruhi oleh penjajahan British. Misalnya, walaupun terdapat parti-parti politik seperti Sarawak United People SUPP dan United Kadazan Organisation, sebahagian besar rakyat, terutama di luar bandar, masih bergantung pada sistem tradisional dan ketua-ketua masyarakat dan menentukan arah tuju mereka. Kebimbangan terbesar mengenai bahasa depan autonomi wilayah tersebut jika mereka menyertai Malaysia. Banyak pihak bimbang bahawa penyertaan akan mengakibatkan dominasi politik oleh kerajaan persekutuan dan mengabaikan kepentingan pertempatan. Perkara ini ditunjukkan dalam laporan surat Jalan Kod yang dijalankan pada tahun 1962 untuk menilai pandangan penduduk Sabah dan Sarawak. Laporan itu mendedahkan bahawa walaupun terdapat sokongan kepada kegagalan Malaysia, kebanyakan rakyat hanya bersetuju dengan syarat jaminan hak khas dan autonomi pentadbiran dikekalkan. Namun begitu, bukan semua pemimpin tempatan bersetuju dengan penyatuan di Brunei. Misalnya Sultan Omar Ali Saifuddin pada awalnya menunjukkan minat mendalam untuk penyertaan Malaysia. Bagaimana baginda melihat penyertaan itu sebagai peluang untuk mengukuhkan kedudukan politiknya dan mendapatkan pendidikan terhadap budaya dan agama Islam. Namun minat tersebut mula merosot selepas peristiwa pembentukan Parti Rakyat Brunei PRB yang diketuai oleh Sheikh Azhari pada 1962 menentang penyatuan dengan Malaysia dan menyokong gagasan penyertaan Borneo yang merangkumi Brunei, Sabah dan Sarawak. Tanpa dominasi dari Kuala Lumpur, akhirnya Brunei menarik diri daripada rancangan Malaysia walaupun pendidikan telah berlangsung secara serius. Penolakan daripada PRB juga mencerminkan kebimbangan sebahagian besar masyarakat terhadap sebagai kuasa yang wujud dalam Malaysia. Terdapat kerisauan bahawa wilayah Borneo akan menjadi negeri kelas kedua bermanding semenanjung. Terdapat dari sudut pengkajian sumber ekonomi dan perlu pembangunan. Tambahan pula penglibatan Indonesia dan Filipina dalam mempertingkatkan kesahihan pembentukan Malaysia menjadikan keadaan semakin rumit. Indonesia menentang keras pembentukan Malaysia dan melancarkan dasar konfrontasi yang memuncak kepada tindakan ketenangan di sepanjang Sarawak. Mereka di Filipina pula menuntut hak ke atas Sabah yang ditafsir sebagai warisan Kesultanan Sulu. Keputusan ini mengukuhkan naratif bahawa perubahan Malaysia adalah satu bentuk neokolonialisme yang dipaksakan oleh British. Secara keseluruhannya, reaksi wilayah Borneo terhadap perubahan Malaysia adalah refleksi kerumitan yang bercampur dengan ketakutan terhadap inovasi budaya dan ekonomi serta ancaman keselamatan serata. Penyertaan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia bukanlah hasil persetujuan mutlak, tetapi kompromi politik yang dicapai dalam
konteks tekanan berbangsa, kepentingan strategi British dan jaminan bersyarat daripada Persekutuan Tanah Melayu. Cabaran dalam penubuhan Malaysia. Pembentukan Malaysia pada 1963, 16 September 1993 merupakan detik peristiwa yang amat penting dalam sejarah politik Asia Tenggara. Pasca Perang Dunia Kedua, kegagasan Malaysia yang melibatkan penyentuhan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak memiliki tujuan untuk membubuhkan kedudukan geopolitik dan ekonomi wilayah ini di tengah-tengah pengukuran ideologi paradigma serta kejatuhan empayar kolonial British. Namun begitu, proses pembentukan Malaysia bukanlah satu usaha yang mudah dan lancar. Sebaliknya, isu ini telah menimbulkan pelbagai cabaran dan kompleks mengatasi aspek cabaran dalaman dan luaran membentuk kecekapan kepimpinan serta kerjaan diplomatik. Dari sudut dalaman, antara cabaran utama ialah kebimbangan rakyat terhadap tempatan di Sabah dan Sarawak terhadap peristiwa penggunaan penguasaan politik oleh semenanjung, terutamanya oleh seorang Melayu terpisah Tanah Melayu. Kebimbangan ini turut bertambah di perbezaan budaya, agama dan sistem pentadbiran antara wilayah tersebut. Di samping itu, pendirian parti politik tempatan seperti Parti Rakyat Brunei yang menolak kepenyertaan dalam Malaysia. Kerana kebimbangan ini juga berturut dengan perbezaan budaya, agama Malaysia, kerana tuntutan terhadap pembentukan Kalimantan Utara menunjukkan bahawa penyelenggaraan terhadap gagasan Malaysia tidak sepatutnya bulat, malah terdapat juga ketegangan antara golongan elit politik negeri dan pusat, khususnya berkaitan dengan jaminan autonomi serta hak keistimewaan bumi putera muka Melayu di Sabah dan Sarawak. Perkara ini membawa kepada keperluan pengumpulan pengarah dan 20 perkara yang menjadi asas rudiga yang kemasukan wilayah-wilayah tersebut ke dalam Malaysia. Sementara itu, dari segi luaran, pembentukan Malaysia turut mengundang reaksi keras terhadap negara jiran seperti Indonesia dan Filipina. Indonesia di bawah Kabinet Presiden Sukarno melancarkan dasar konstitusi bagi Malaysia bahawa sebagai percaya baru oleh British, sekaligus mengancam kestabilan serantau melalui ketegangan kecil dan propaganda. Filipina pula menuntut hak ke atas Sabah berdasarkan warisan sejarah sekaligus mewujudkan kasih diplomatik berpanjangan. Ancaman luar ini bukan sahaja untuk menguji ketentuan Malaysia yang masih muda, malah memberi tekanan kepada hubungan diplomatik dan keselamatan serantau pada awal pembentukan negara ini. Proses penulisan ilmiah ini akan meneliti secara mendalam cabaran-cabaran yang timbul sepanjang proses pembentukan Malaysia pada tahun 1993, khususnya yang berpunca daripada perbezaan latar belakang sejarah, budaya dan kepentingan politik dan entiti yang terlibat. Ketegangan politik antara pemimpin di Sarawak. Cadangan Tunku Abdul Rahman untuk membentuk Malaysia memberi impak besar kepada sejarah Sarawak. Ini kerana pembentukan Malaysia bukan sahaja membawa pencantuman wilayah-wilayah seperti Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dan Singapura, tetapi memberi kemerdekaan kepada Sarawak termasuk Sabah. Walau bagaimanapun, perjalanan untuk menjayakan rancangan ini agak berliku. Ini kerana idea ini mendapat reaksi negatif apabila timbul perasaan syak, wasangka dan sangsi dalam kalangan pemilih Sarawak. Namun demikian, perasaan ini cepat berubah apabila pemimpin Tanah Melayu memberi penerangan kepada pemimpin dan rakyat Sarawak. Walaupun perubahan ini tidak 100% menyokong rancangan perubahan Malaysia, tetapi sebagian besar pemimpin dan rakyat Sarawak mula menunjukkan sokongan penuh kepada cadangan pembentukan Malaysia. Pihak yang menyokong ini pula memberi beberapa cadangan untuk menjamin hak Sarawak terpelihara semasa menyertai pembentukan Malaysia. Bagi yang masih menentang pula, mereka menggunakan alasan tersendiri untuk menolak penyertaan Sarawak dalam pembentukan Malaysia. Idea penyatuan wilayah jajah British di Asia Tenggara bukan perkara yang baru. Ia bermula sejak akhir pada abad 19. Idea ini berterusan sehingga tamat Perang Dunia Kedua. Ia hanya menjadi satu yang serius selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 27 Mac 1991. Perdana Menteri Tanah Melayu itu ketika itu, Tunku Abdul Rahman, telah mengumumkan idea pembentukan gabungan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak di Singapura serta Brunei. Namun demikian, idea ini mendapat reaksi negatif daripada pemimpin Sarawak ketika itu. Bagi pemimpin Sarawak, Nasional Parti SNAP yang ditubuhkan pada tahun 1991 merakui ketua tujuan sebenar cadangan tersebut. Setiausaha Ogos, SNAP sendiri perkalongkan menyatakan bahawa kenyataan SNAP ini menunjukkan bahawa rancangan itu hanya menunjukkan tuan sahaja dan Sarawak tetap dijajah oleh kuasa asing. Oleh itu, mereka menentang sebagai usaha asing untuk menguasai Sarawak. Salah seorang pemimpin utama Malaysia Iban, iaitu Temanggung juga, dalam kenyataan itu mempunyai pendapat yang lain tentang kemerdekaan Sarawak. Kenyataan beliau ini menunjukkan bahawa beliau tidak bermasalah dengan pembentukan Malaysia jikalau Sarawak mereka dahulu.
Namun beliau menekankan soalan merdeka ini perlu dilihat sebagai kerana kebanyakan penduduk Sarawak masih lagi buta huruf, manakala yang boleh membaca pula hanya lulus sekolah dan sekolah merdeka rendah saja. Temanggong juga seterusnya menekankan perlunya Persatuan Sarawak dan Sabah ini dahulu sebelum penyatuan dengan Tanah Melayu dan Singapura. Manakala ahli Majlis Tinggi Sarawak iaitu Pengarah Morteraj juga agak serasi akan cadangan mewujudkan Persatuan Sarawak dalam pembentukan Malaysia. Dalam kaitan beliau semasa membahas perkara tersebut dalam kuasa dengan ribut, ketika bahawa walaupun Pengarah Morteraj melihat ada perubahan Malaysia yang satu boleh diterima, tetapi perkara perlu di Sarawak ialah usaha memperkasa pendidikan orang Dayak dahulu. Ini kerana taraf pendidikan orang Dayak masih lagi tahap yang rendah. Kaitan pertama, beliau ini membawa masalah pula kepada hubungan kaum yang tidak harmoni kerana perbezaan dalam aspek pendidikan, kemajuan dan masing-masing kerajaan. Ini akan merugikan Sarawak kemudian jikalau Sarawak menerima cadangan Tunku Abdul Rahman tersebut. Wong menampakkan keraguan kepada masalah Sarawak yang masih lagi ketinggalan dari aspek politik jika dibandingkan dengan Tanah Melayu dan Singapura. Oleh itu, perbezaan ini akan membawa masalah kepada Sarawak kemudiannya jikalau menerima rancangan Malaysia dan ekonomi. Tetapi sebelum bersatu dengan Tanah Melayu, Sarawak harus mencapai taraf berkerjaan sendiri dan kemerdekaan dahulu. Beliau menambah bahawa kenyataan Stephen Wong ini menunjukkan rasa curiga tentang Malaysia kerana taraf wilayah hendak bergabung berbeza dengan Tanah Melayu tentang merdeka. Singapura sepada merdeka dan Sarawak termasuk Sabah pula masih bertaraf tanah jajahan. Kenyataan Stephen Wong Yong ini mengulangi kenyataan bersama SUPP bersama pengurusi United Nations, Kanazan Organisation UNKO, iaitu Donald Stephen dan pengurusi Parti Rakyat Brunei A.M. Azhari yang melalui cadangan Tunku Abdul Rahman tersebut. Atas sebab itu, ketiga pemimpin yang mengeluarkan kenyataan pada 19 Julai 61 bahawa rancangan Malaysia ini tidak diterima oleh rakyat Sabah, Sarawak dan Brunei. Manakala pengurusi SUPP Ong Kee Hui dalam kenyataan beliau dilihat amat berhati-hati dalam soal ini apabila beliau menyatakan rancangan ini tidak harus dijalankan secara terburu-buru kerana ia mengulang peristiwa penyerahan Sarawak kepada British oleh Raja Vienna buruk pada tahun 1946. Peristiwa penyerahan ini bertahan kurang senang rakyat Sarawak kepada British. Oleh itu, cadangan pembentukan Malaysia ini perlulah perancangan rapi dalam menjayakan. Ong Kee Hui menambahkan bahawa mereka telah mempunyai perancangan untuk menyatukan wilayah di Borneo Utara. Dalam kata lain, beliau melihat bahawa biar rakyat Sarawak sendiri menentu masa depan mereka, bukannya pihak lain. Ketegangan politik antara pemimpin di Sabah. Negeri Sabah merupakan salah satu sebuah wilayah yang menjadi fokus kepada pembentukan Malaysia, dan seperti yang terkandung dalam cadangan perubahan Persatuan Malaysia bagi pihak Tunku, perkara ini mendapat menyelesaikan masalah keterseimbangan perpisahan dalam kalangan kaum orang Melayu dan kaum Cina antara Tanah Melayu dan Singapura. Namun demikian, di pihak British pula, perkara ini adalah untuk menjadi kepentingan mereka dalam kalangan negeri yang pernah menjadi jentera jajahan yang untuk diletakkan dalam Persatuan Commonwealth. Di Sabah, rancangan perubahan Malaysia telah merajakan pemimpin-pemimpin dalam parti politik yang baharu mencuri wilayah tersebut, termasuk kepemimpinan dari Sabah seperti Donald Stephen yang menubuhkan United Nations Kanazan Organisation pada bulan Ogos 1991 dengan kesedaran politik baru dan keinginan yang berkobar-kobar untuk mereka. Mereka menganggap rancangan Malaysia ini merupakan satu bentuk penjajahan baru, iaitu sebagai satu helak Tanah Melayu untuk meluaskan kuasa dan menggantikan penjajahan British. UNKO telah menyuarakan rasa tidak bersetuju terhadap hubungan rancangan Persatuan Malaysia pada 9 Julai 1991 di Jalselton. Mereka berpendapat sekiranya Malaysia berjaya dilaksanakan, segala jawatan pentadbiran Sabah akan diambil oleh di sisi orang-orang Melayu di Semenanjung. Oleh itu beberapa pemimpin oleh Borneo telah membentuk satu barisan bersatu pada tahun Julai 1991 untuk mencabar rancangan Malaysia. Barisan bersatu ini terdiri daripada pengurusi SUPP Ong Kee Hui, A.M. Azhari dari Parti Rakyat dan Donald Stephen dari UNKO yang mewakili negeri Sabah. Walaupun di pihak Singapura iaitu Lee Kuan Yew telah bersetuju pembentukan Malaysia, Barisan Bersatu masih lagi tidak bersetuju tentang rancangan pembentukan Malaysia pada Julai 1991. Beberapa wakil
besar dari bangsa besar itu telah dijemput oleh pihak British untuk menghadiri penghadiran Persekutuan Parlimen Commonwealth yang ke-8 di Singapura bagi mewakili negeri Sabah dan Sarawak. Dan persidangan ini, wakil dari Sabah iaitu Donald Stephen telah bertemu dengan wakil-wakil dari Tanah Melayu iaitu Tuanku Abdul Rahman dari Singapura yang diwakili oleh Lee Kuan Yew bagi membincangkan rancangan berkaitan Malaysia. Dalam perbincangan ini, Lee Kuan Yew mengajak wakil-wakil dari Borneo untuk berdialog. Ketegangan politik antara pemimpin di Brunei. Brunei yang dipimpin oleh Sultan Omar Ali Saifuddin III menunjukkan sikap yang berhati-hati berhubung dengan cadangan pembentukan gagasan Malaysia. Hal ini kerana Sultan Omar terikat dengan perjanjian perlembagaan Brunei 1999 yang menyebut bahawa Sultan Brunei tidak boleh memberikan ulasan terhadap sebarang isu politik melibatkan dengan lain tanpa pengetahuan kerajaan British. Menurut sumber Australia pula, terdapat laporan bahawa Sultan Brunei secara rahsia dan peribadi memberitahu kepada Tunku bahawa baginda sedia membawa Brunei menyertai persatuan tersebut. Baginda sangat berminat dengan idea gagasan Malaysia kerana mempunyai kebersamaan dengan gagasan Melayu Raya. Hal ini kerana baginda beranggapan bahawa Malaysia mampu berberanan sebagai jambatan bagi merapatkan perhubungan agama, adat rasam dan kebudayaan antara negara-negara di samping dan sebagai langkah untuk meningkatkan pertahanan negara terlibat. Perkembangan ini menyebabkan Sultan Brunei mula menunjukkan minat untuk melihat secara aktif dalam pelaksanaan idea tersebut. Selepas pusingan pertama mesyuarat Anglo Malaya berkenaan dengan rancangan Malaysia pada 7 November 1991, baginda telah menulis surat kepada Setiausaha negara bagi menyatakan minat baginda untuk melibatkan dalam mesyuarat tersebut. Namun demikian, baginda masih mempamerkan sikap yang berhati-hati kerana Sultan Brunei secara prinsip yang bersetuju dengan rancangan pembentukan Malaysia. Tetapi baginda tidak meletakkan sebarang komitmen terhadap rancangan tersebut. Sultan Omar cuba mengambil masa untuk menimbang baik dan buruk terhadap tindakan Brunei untuk menyertai tersebut. Baginda melihat perlu untuk Brunei mendapatkan syarat yang lebih baik untuk menyertai persatuan Malaysia, dan sekiranya syarat yang diberikan tidak memihak kepada Brunei, baginda melihat tidak ada keperluan untuk Brunei menyertai persekutuan Malaysia. Meskipun begitu, tidak keterlaluan dan menyatakan bahawa Sultan Omar cenderung untuk menyertai persekutuan Malaysia. Pada masa yang sama, Sultan Brunei menghadapi tentangan daripada Parti Rakyat Brunei PRB yang dipimpin oleh Ahmad Zahari. Beliau juga tokoh nasionalis Brunei menubuhkan Parti Rakyat pada tahun 2 Januari 1956 dan merupakan parti politik pertama yang berdaftar di Brunei. Azhari dengan tegas menolak rancangan pembentukan Malaysia kerana beliau cenderung dengan rancangan untuk menyatukan Sabah dan Sarawak dengan Kesultanan Brunei di samping membentuk wilayah yang lebih luas bersama Indonesia dan Filipina sebagai Melayu Raya. Azhari juga membimbang penyertaan Brunei ke dalam persekutuan Malaysia akan menyebabkan garis politik di beliau malam kerana PRB akan dibayang oleh parti-parti lain di seluruh Malaysia. Perkembangan yang melibatkan PRB ini menjadi dilema kepada Sultan Omar kerana PRB mempunyai pengaruh yang begitu kuat dalam kalangan rakyat Brunei. PRB berjaya bergambling perasaan tidak puas hati rakyat Brunei terhadap persekutuan Tanah Melayu. Perasaan Malaya telah lama muncul di Brunei kerana sentimen yang disebabkan oleh beberapa posisi penting dalam takbiran daripada Tanah Melayu. Sultan Brunei adalah tak berada dalam keadaan tersempit kerana pada satu sudut baginda sedar bahawa rakyat Brunei tidak menyokong rancangan Malaysia disebabkan sentimen rakyat Brunei yang memberikan sokongan kepada PRB. Pada masa yang sama, baginda menolak sepenuhnya dengan rancangan PRB yang menggabungkan Brunei dengan Sarawak dan Sabah. Dari sudut yang lain pula, Sultan Omar berhadapan dengan British yang cenderung menyokong Brunei menyertai persekutuan Malaya. Sultan Omar masih bersikap positif terhadap penyertaan Brunei ke dalam persatuan Malaya dengan menilai kesan positif dan negatif penyertaan tersebut. Selepas peristiwa tersebut, pada tahun 1963, 2 orang pengawal Brunei telah dihantar ke Kuala Lumpur untuk mengadakan perbincangan dengan pihak kerajaan Persatuan Melayu. Mesyuarat yang berlangsung 5 Februari sehingga 3 Mac 1995 yang melibatkan wakil Brunei dan wakil Persatuan Tanah Melayu membincangkan perkara kewangan Brunei, kedudukan Sultan Brunei dalam Majlis Raja-Raja, kedudukan istimewa masyarakat Brunei dan wakil Brunei dalam kerajaan persekutuan. Satu keputusan yang konkret masih tidak dapat dicapai oleh kedua pihak selepas beberapa siri perbincangan. Isu pertama yang menjadi masalah ialah berkaitan dengan sumbangan kewangan Brunei pada
Kerajaan Persekutuan. Sultan Omar bersetuju memberikan sumbangan kewangan sebanyak 40 juta kepada Kerajaan Persekutuan, tetapi cadangan ini ditolak kerana perbelanjaan melibatkan Brunei adalah sebanyak 59 juta. Selain itu, terma sumbangan kewangan dari Brunei turut menimbulkan polemik kerana pihak Persekutuan Tanah Melayu menyatakan terma hadiah gift iaitu lebih sesuai tetapi bagi Brunei yang paling tepat ialah sumbangan sukarela. Isu yang kedua yang pula melibatkan isu pelantikan yang di-Pertuan Agong Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu telah meletakkan bahawa syarat pelantikan yang diperuntukkan oleh Agong berdasarkan tarikh Raja Melayu menyertai raja-raja bukannya mengikut tarikh sultan tersebut memiliki tahta. Hal ini menyebabkan Sultan Brunei berada dalam kedudukan terakhir untuk menjawat jawatan di-Pertuan Agong Brunei. Akhir sekali, Sultan Omar telah membuat keputusan untuk tidak menyertai Persultanan Malaysia. Hal ini kerana demi memelihara kepentingan Brunei, baginda mengambil langkah untuk tidak menyertai Persultanan Melayu merupakan langkah yang paling tepat. Perubahan sikap Brunei terhadap penyertaan ke dalam gagasan tersebut mempengaruhi hubungan Malaysia dan British. Hal ini kerana British melihat Brunei sebagai elemen yang penting dalam rancangan Malaysia. British secara terbuka menyatakan bahawa rundingan untuk membentuk persekutuan terletak di bahu Brunei dan Malaysia. Tapi British menegaskan bahawa mereka ingin dilihat di dalam keputusan akhir kerana jika berlaku bersalah di Brunei, perkara tersebut akan memberikan kesan kepada wilayah lain. Keadaan ini pun telah bermula ketika peristiwa pembentangan Brunei lagi. Tunku sangat kritikal terhadap Lord Selkirk, iaitu Tunku memberitahu Lord Selkirk bahawa beliau risau tentang perkembangan di Brunei, terutama sekali menegaskan warga Persekutuan Tanah Melayu di sana. Tunku turut menyatakan bahawa British gagal bertindak dengan sewajarnya apabila berhadapan dengan peristiwa tersebut. Tunku telah menyamakan reaksi British terhadap dengan kelemahan British dalam menghadapi kebangkitan komunisme di Malaysia pada Jun 1948. Tan Sri Ghazali Shafie pula menyatakan bahawa British tidak mengendahkan amaran tersebut. Media Australia memetik kenyataan sulit Lottie Ismail yang menyatakan bahawa pendidikan British lemah dan terlalu bergantung kepada pihak polis, sedangkan pihak berganas berjaya menyusup masuk dalam pasukan tersebut. Namun dakwaan yang dikemukakan oleh Tuanku disanggah oleh Lord Lonsdale, Menteri di Pejabat Kolonial, yang menyebut bahawa perkara tersebut tidak masuk akal dan menggambarkan Tunku sebagai seorang yang lemah dan tidak mempunyai pandangan yang bijak. Selepas pembuatan tamat, rundingan antara Brunei dan Persekutuan Malaysia berhubung dengan syarat penyertaan Brunei dan Persekutuan Malaysia telah menimbulkan isu, terutamanya perkara yang melibatkan British. Tunku sangat tegas dengan keputusan yang tidak bersetuju dengan syarat yang dikemukakan oleh Brunei. Bahkan Tunku menyatakan bahawa rancangan Persekutuan Malaysia akan diresmikan sama ada dengan atau tanpa penyertaan Brunei. Tunku juga tidak berminat untuk memaksa Brunei menyertai Malaysia dan menyatakan bahawa rancangan Malaysia berjalan walaupun tanpa penyertaan Brunei. Sikap Tunku yang tegas dalam tindakan beliau untuk memastikan rancangan Malaysia berjalan mengikut jadual yang dapat lihat dan apabila beliau memutuskan surat kepada Menteri Macmillan yang menyatakan kabinet beliau bersetuju agar rancangan Malaysia diteruskan dengan melibatkan Borneo Utara dan Sarawak terlebih dahulu, manakala syarat yang melibatkan Brunei dan Singapura dibacakan pada peringkat seterusnya di London. Perkara ini kurang menyenangkan pihak British kerana Malaysia merupakan pilihan yang terbaik kepada Brunei. British melihat Malaysia terbentuk, Brunei akan menjadi tanggungjawab Malaysia. Pertahanan luar Brunei akan menjadi sebahagian daripada pertahanan luar Malaysia. Keselamatan ini dalam Brunei akan menjadi tumpuan dan tanggungjawab Malaysia. Hal ini kerana Brunei akan berpotensi menjadi sasaran tindakan agresi Indonesia sehingga turut menyebabkan kawasan Borneo yang menjadi sebahagian daripada Malaysia turut terancam. Ketegangan politik antara pemimpin di Singapura. Konflik sudah bermula sebelum pembentukan Persekutuan Malaysia lagi, iaitu sewaktu rundingan pembentukan berlaku petikan berikutan Perdana Lee Kuan Yew yang tidak bersetuju dengan beberapa syarat kedudukan Singapura melibatkan soal kerakyatan, penerbangan dan kewangan. Namun begitu, harus aku menerima setelah gagal menggesa Tuanku Abdul perundingan mendapatkan kepentingan PAP. Penerimaan terhadap syarikat kedudukan Singapura sebagai satu kekalahan bagi Lee Kuan Yew, akan tetapi penerimaan tersebut hanya bersifat sementara kerana PAP itu membangkitkan kembali ketidakpersetujuan terhadap syarat kedudukan Singapura dan mahu memulihkan semula kepentingan wilayah itu. Matlamat tersebut telah mempengaruhi tindakan beliau melancarkan tekanan kepada kerajaan pusat. Keadaan ini menimbulkan reaksi penentangan pemimpin politik Melayu, terutamanya dalam kalangan pemimpin. Lee Kuan Yew yang memimpin Singapura yang memiliki pandangan dasar pentadbiran dengan idea politik yang berbeza daripada kerajaan pusat di bawah kepimpinan Tunku Abdul Rahman. Sebagai Perdana Menteri, People Action Party PAP yang merupakan ideologi demokrasi sosialis
iaitu pertunjukan prinsip kesamaratan dan menolak politik komunal yang berbeza dengan idea pertunjukan UMNO. Manakala UMNO pula merupakan parti konservatif membentuk komunal dengan meletakkan idea politik kebangsaan Melayu sebagai asas pertunjukan parti. Perbezaan ideologi politik ini seterusnya mempengaruhi pertentangan dasar pemerintahan antara PAP di Singapura dan kerajaan pusat yang didominasi UMNO. Lee Kuan Yew yang menunjukkan sikap tidak bersetuju dengan kerajaan pusat sejak awal pembentukan Malaysia. Pandangan tidak bersetuju ini merangkumi mengenai kedudukan Singapura dan Malaysia dan dasar-dasar kerajaan pusat yang dianggap merugikan Singapura. Sikap tegas Lee Kuan Yew mempertahankan kepentingan Singapura telah menimbulkan isu pertikaian melibatkan PAP dengan keputusan kerajaan pusat. Antara tindakan Tunku mengarahkan kedudukan Operasi Bank of China, negara Indonesia dan pejabat konsul Amerika Afrika di Singapura. Tunggu berperangan bahawa pejabat di Konsultan Afrika di Singapura adalah penentangan yang pendiriannya sebagai pemimpin yang memainkan peranan utama menyingkirkan Afrika Selatan daripada negara-negara Commonwealth dan mengamalkan dasar ALPAD. Pandangan tidak pro kepada polis dan keadaan konfederasi Indonesia juga mempengaruhi pandangan Tunku yang mahu beroperasi bernegara di Indonesia dan Bank of China di Singapura dihentikan. Sebaliknya, Lee Kuan Yew tidak bersetuju dengan penganggap bahawa arahan Tunku itu merugikan Singapura. Pemimpin PAP lainnya iaitu Goh Keng Siu sebagai Menteri Kewangan Singapura juga membantah arahan Tunku berkenaan penutupan dua buah bank ini. Lebih pula lagi, Goh mempertahankan pilihan tersebut berdasarkan syarat kedudukan persekutuan yang memberikan kebebasan kepada Singapura. Seterusnya, pendekatan Tunku terhadap sosial konfederasi Indonesia yang bersifatkan terlalu berlembut juga menimbulkan pandangan tidak bersetuju Lee Kuan Yew. Beliau mahu konfederasi segera dihentikan dan segera memulihkan hubungan bersama Indonesia. Konfederasi ini memberikan merugikan kepada ekonomi Singapura kerana kehilangan hubungan perdagangan dan antropat dengan Indonesia. Malah, Singapura hanya perlu mengikut keputusan kerajaan pusat terhadap hubungan dengan Indonesia, terutama melibatkan soal kedudukan ekonomi. Lee Kuan Yew tidak mempunyai kepercayaan terhadap dasar pentadbiran di kerajaan pusat. Sehubungan itu, ketidakpercayaan dan perbezaan pandangan dengan kerajaan perubahan merupakan antara faktor penolong yang Lee Kuan Yew menyertai pilihan raya persatuan bagi meletakkan pemimpinan PAP ke dalam kabinet kerajaan pusat. Bukan ini sahaja, timbul reaksi kekecewaan yang kemarahan pemimpin UMNO terhadap pendekatan Lee Kuan Yew yang tindakan di luar batasan dalam melakukan tekanan kepada kerajaan pusat. Setelah hasrat berada dalam kerajaan pusat dan menjalankan kerjasama bersama UMNO ditolak, pemimpin PAP iaitu mula mengambil pendekatan lain dengan mewujudkan tekanan kerajaan pusat agar dapat melindungi kedudukan Singapura. Lee Kuan Yew bertindak mengisi pentadbiran Tunku dan menyebarkan program tidak benar pentadbiran kerajaan pusat ke negara luar. Tekanan yang ditimbulkan ini dipengaruhi sebab konflik tekanan kepada kepimpinan Tunku cuba diwujudkan membangkitkan mengenai sentimen dominasi kerajaan pusat. Isu persetujuan ditimbulkan dengan mendakwa bahawa berlaku korupsi kerajaan yang berasaskan Persatuan Melayu. Lee Kuan Yew mendakwa kerajaan pusat di Kuala Lumpur cuba melakukan campur tangan ke dalam soal politik ekonomi Singapura, Sabah dan Sarawak. Campur tangan tidak dipercayai kerana tidak dasar-dasar mempunyai kepentingan wilayah lain. Malah kerajaan pusat dikritik iaitu mahu membentuk pemerintahan bercorak Melayu ke atas wilayah lain dalam persekutuan untuk meletakkan corak negara Melayu sebagai identiti negara bangsa. Idea tersebut yang berasal bahawa kedudukan orang Melayu bukan merupakan kaum majoriti iaitu memiliki 39% dari jumlah populasi. Selebihnya penduduk di Sabah dan Sarawak, Singapura yang terdiri daripada pelbagai kaum pasti tidak akan menerima rupa bangsa Melayu sebagai identiti mereka. Lanjutan itu mengenai hegemomi pusat ini turut dibanggakan dengan berusaha menarik sokongan daripada parti-parti di Sabah dan Sarawak. Usaha-usaha penubuhan Malaysia. Penubuhan Malaysia berlaku hasil daripada konsensus sosial serta melibatkan pelbagai pihak berkepentingan. Pelbagai langkah telah diambil untuk memastikan persetujuan sokongan rakyat di wilayah tersebut dapat diperolehi. Penilaian secara menyeluruh turut dilaksanakan untuk menjamin penyatuan secara adil, tulus dan sah. Di samping itu, sokongan luar juga diperolehi bagi mengesahkan pembentukan negara baru. Ini diperlukan antara masa perkembangan ini secara tidak langsung menggambarkan beberapa usaha utama yang mendorong kepada bentuknya negara Malaysia.
Strategi diplomasi di Sabah dan Sarawak. Strategi diplomasi memegang peranan yang amat penting dalam menentukan jalan ke arah pembentukan Malaysia, terutamanya dalam meraih sokongan daripada pemimpin tempatan di Sabah dan Sarawak dalam konteks sejarah politik Asia pada 1990 kan. Sedangkan menumbuhkan persatuan baharu melibatkan wilayah latar belakang budaya etnik sejarah bukanlah sesuatu yang mudah. Justru pendekatan diplomasi yang mengutamakan dialog rundingan lawatan bersemuka menjadi modul utama untuk menjelaskan dan memanfaatkan. Hal ini menunjukkan bahawa pemimpin tanah Melayu tidak memilih personaliti atau tekanan, sebaliknya mengutamakan. Mereka tak lalu nak berkhemah demi mengekalkan kestabilan ekonomi serantau. Salah satu contoh tokoh diplomasi ini ialah Seri Lawatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ke Sarawak Barat pada Julai 1991 serta ke Sabah dan Sarawak sekali lagi November 1992. Strategi Sabah dan Sarawak melibatkan pihak tokoh politik dalam pelbagai lawatan ideologi, termasuklah daripada Barisan Pembangkang. Antara penyonjol ialah lawatan rombongan Dr. Baharudin Ali Helvi daripada Parti Islam Malaysia PAS dan Ghaffar Babak daripada UMNO ke Sabah dan Sarawak. Perhatian mereka membuktikan bahawa idea pembentukan Malaysia tidak hanya didukung oleh kerajaan keperikatan tetapi juga mendapat sokongan merentas parti dan fahaman politik. Pendekatan eksklusif ini meningkatkan kredibiliti negara Malaysia di bawah rakyat Sabah dan Sarawak kerana mereka melihat bahawa persatuan ini bukanlah jadi agenda yang sempit, kerana tanah Melayu ini untuk mempertahankan perpaduan kestabilan serantau melalui pembentukan Malaysia. Seperti itu melaksanakan rundingan di London yang diadakan pada 20 November hingga 23 November 1991 merupakan antara momen penting dalam sejarah pembentukan Malaysia kerana rundingan ini diperuntukkan wakil-wakil persatuan tanah Melayu, British serta pemimpin tempatan daripada Sabah dan Sarawak untuk membincangkan syarat dan struktur asas penyertaan wilayah Borneo ke dalam persatuan Malaysia. Tujuan utama rundingan ini adalah untuk mencapai katakanlah sepakat tentang negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa pembentukan Malaysia bukanlah hasil keputusan sepihak tetapi melalui proses rundingan rapi dan eksekusi. Rundingan London ini juga menjadi bukti komitmen politik dalam diplomatik ke arah persatuan dan tanggungjawab Malaysia untuk menubuhkan Malaysia. Perubahan Suruhanjaya Kod yang ditubuhkan 17 November 1992 hasil persetujuan antara kerajaan British dan Persatuan Tanah Melayu bagi menilai secara menyeluruh penilaian penduduk Sabah dan Sarawak terhadap cadangan penduduk Malaysia ini. Suruhanjaya ini diketuai oleh Lord Colbert yang turut dikatai oleh 2 wakil British serta 2 wakil Persatuan Tanah Melayu. Penilaian Suruhanjaya ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahawa gagasan Malaysia tidak dilihat sebagai tindakan imperialisme baru tetapi juga sebagai satu kesepakatan yang dibuat dan diambil oleh British dan Persatuan Melayu dalam mengenai isu penyatuan wilayah Borneo dan Malaysia. Matlamat utama Suruhanjaya Colbert adalah untuk mengumpul dan menganalisis pandangan rakyat melalui kaedah temu bual, pendengaran awam dan penerimaan bertulis daripada pihak termasuk pertubuhan politik, pemimpin tempatan dan masyarakat awam. Suruhanjaya ini menjalankan kerjasama selama 4 bulan dan telah mengadakan lebih 50 sesi pendengaran dari seluruh Sabah dan Sarawak. Kaedah penyelidikan ini membolehkan suara akar umbi didengar secara langsung dan memberikan gambaran yang seimbang tentang sentimen rakyat terhadap cadangan Malaysia. Walaupun terdapat sebahagian penduduk yang ragu-ragu atau menolak idea Malaysia, majoriti dilaporkan menyokong cadangan tersebut asalkan hak mereka dalam bidang agama, bahasa, pendidikan dan autonomi tempatan dihormati. Keseluruhan Colbert telah menjaya menjalankan tugasnya sebagai badan penjelas dan penilaian terhadap rakyat. Kesan negatif proses pengumpulan bahkan perlu show bagi meningkatkan sensitiviti partai persekutuan. Suruhanjaya ini amat penting tetapi turut memastikan bahawa Sarawak dan pembentukan Malaysia tetap memastikan Malaysia tetap bersatu. Baiklah, kesimpulannya, penubuhan Malaysia pada 1963 bukan sahaja merupakan satu langkah strategi dari sudut geopolitik, bahkan mencerminkan satu usaha kolektif rakyat berbagai kaum dan wilayah yang dalam membina sebuah negara yang bersatu dan berdaulat. Gagasan Malaysia melibatkan gabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dan Singapura yang kemudiannya berpisah tidak lahir secara spontan, sebaliknya melalui proses panjang yang melibatkan perundingan politik, semangat kompromi dan semakan semula struktur perlembagaan. Ia menjadi titik tolak kepada pembentukan kemanusiaan yang berteraskan prinsip kebersamaan dalam pelbagai yang hingga kini terus menjadi tunjang kekuatan negara. Dari sudut sejarah, pembentukan Malaysia juga telah memberikan dimensi baharu dalam naratif kemerdekaan antarabangsa negara.
Sementara banyak negara yang mempunyai kecepatan secara unilateral. Malaysia terbentuk melalui konsensus antara negara-negara berbeza latar belakang politik dan sejarah. Sabah dan Sarawak misalnya sebelum ini berada di bawah pentadbiran British dan mempunyai suatu pemerintahan tempatnya agak berbeza dari tanah Melayu. Maka penggabungan ini menjadi penyaras bukan sahaja dari sudut pentadbiran, malah dari segi sosial, budaya dan sosial ekonomi. Kedua Malaysia menjadi satu model perpaduan yang jarang berlaku apabila sejarah dunia menjadi asas kepada pembangunan negara yang lebih seimbang atas semaju wilayah mono. Namun begitu, seperti mana peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah perubahan Malaysia juga tidak terlepas cabaran oleh konfederasi. Sementara cabaran paling besar ketika itu ialah ketangan Indonesia dari Malaysia dan asal Persekutuan Malaysia. Presiden Soekarno melihat kemudian Malaysia sebagai satu helah penjajah oleh British dan menolak perintah Sabah dan Sarawak yang dianggap masih belum bersedia untuk berdikari. Tindakan Indonesia ini mencetuskan keterangan diplomatik dan keterangan memberi tekanan besar kestabilan awal Malaysia. Zaman pula Filipina juga